Abdul Halim Makdum selaku Ketua Petugas Lalu Lintas Trafik Bazar Ramadan Daerah Keluang, yang di mana dianjurkan oleh Yayasan Pembandaran Daerah Keluang. Pihak kami menyediakan beberapa tapak juadah sebelah siang sebanyak 220 tapak untuk beraneka makanan yang disediakan untuk berbuka puasa. Dan pada sebelah malam, pihak kami menyediakan tapak untuk kanopi berpakaian, di mana dibahagikan dengan koleksi pakaian dan juga makanan sambutan hari raya, dan juga beraneka pakaian dan juga beraneka juadah yang disediakan juga pada malam. Jadi di Bazar Ramadan iaitu bersebelahan dengan Keluang Parade di Keluang Parade Keluang, dan juga bersebelahan dengan Keluang Mall, di antara berhadapan dengan Rumah Pangsa Daerah Keluang. Seperti biasa, kami memang dikunjungi oleh setiap hari seramai 1,000 orang pengunjung setiap hari. Harganya juga berpatutan, seperti tahun-tahun yang lepas juga, tidak ada perubahan. Senang kata kita selesalah di sini berbelanja. Saya rasa memang inilah tempat yang patut semua datanglah. Banyak makanan-makanan yang tidak dapat di tempat lain ada di sini. Harga makanan agak berpatutan lah. Sama macam tahun lepas, bersih, sihat dan memuaskan. Boleh tahan jugalah. Sedap-sedap makan. Harga pun boleh tahan. So tiap-tiap tahun pun every time sedap lah. Suasana dekat sini memang meriah lah. Dekat Keluang memang tiap-tiap tahun kalau datang, aneka juadah dia apa memang meriah. Harga kalau compare dengan saya daripada Johor Bahru, memang kat sini lagi murah lah. Lebih berpatutan harganya. Itu je lah.